Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan staff founder Master Deal bersama dengan Public Goal, dan saya merupakan anak didik kepada Tuan Mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi insyaAllah untuk sesi kali ini tuan-tuan, saya just nak share ilmu macam mana kita nak tengok kita ni makin lama makin bertambah kaya ataupun makin lama bekerja makin bertambah miskin. Saya akan share kepada tuan-tuan menggunakan formula yang diterangkan oleh mentor saya sendiri di dalam seminar Membina 1 Juta pertama dan juga seminar Kaya dengan Emas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nak kaya tuan-tuan, kita kena tengok perkara ini. Kena tengok tabungan, tengok harta dan juga jumlah hutang. Jadi ini yang sentiasa diulang-ulang oleh mentor saya. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok macam mana kita ni bertambah kaya setiap bulan ataupun setiap tahun tuan-tuan. Kita kena sentiasa tengok 3 perkara. Pertama, kena tengok dari segi tabungan kita. Yang kedua, kena tengok dari segi harta kita. Dan yang ketiga, kena tengok dari segi hutang kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya nak terang berkaitan dengan tabungan tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan, kalau kita nak kaya, formula asasnya adalah setiap bulan kita kena sentiasa bertambah tabungan. Tabungan kita mesti bertambah setiap bulan. Mesti nak ada tabungan ni kena cash flow positif lah. Nak wujudkan tabungan mesti cash flow positif. Maksud cash flow positif ni adalah gaji tuan-tuan lebih besar daripada perbelanjaan bulanan. Kalau tuan-tuan bergaji 3,000, maka tuan-tuan boleh simpan RM1 untuk 1 bulan. Tu pun dah kira sebagai positif cash flow. Maksudnya gaji 3,000, berbelanja 2,999, ada lebih RM1 untuk bulan tersebut. Maka itu dikira sebagai positif cash flow. Untuk negatif cash flow ni benda yang tak bagus untuk kewangan. Gaji 3,000 tetapi tuan-tuan berbelanja pada bulan tersebut RM3,000. Tuan-tuan dah negatif RM1, belanja lebih RM1 daripada pendapatan, itu dikira sebagai negatif cash flow. Jadi tuan-tuan, untuk kaya kita kena tengok tabungan. Kita kena tengok berapa banyak simpanan kita bertambah setiap bulan. Jadi pakar kewangan sarankan untuk kita tambah simpanan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji yang kita terima. Jadi tuan-tuan, contoh untuk tabungan ni tuan-tuan boleh tengok berapa banyak simpanan kita di dalam bank. Berapa banyak simpanan kita di tabung haji. Berapa banyak simpanan kita di ASB. Dan boleh tengok juga berapa banyak simpanan kita di dalam saham. Dan antara tabungan juga adalah di dalam bentuk emas tuan-tuan. Berapa banyak simpanan kita di dalam bentuk emas. Emas pun salah satu daripada tabungan tuan-tuan. Emas pun salah satu daripada tabungan. Jadi tuan-tuan kena tengok berapa banyak tabungan tuan-tuan bertambah setiap bulan. Yang kedua tuan-tuan, tengok dari segi harta. Harta ni contoh dari segi sewaan. Sewaan rumah. Tuan-tuan ada rumah sewa kan? Tuan-tuan ada rumah sewa, rumah tersebut disewakan dan dapat positif cash flow kepada tuan-tuan, itu dikira sebagai harta. Yang kedua adalah tanah tuan-tuan. Tanah yang diusahakan. Tanah yang diusahakan maksudnya bukan tanah yang terbengkalai tuan-tuan. Tuan-tuan ada tanah kebun, tanah sawit, tanah getah dan sebagainya. Tanah yang diusahakan, dia bagi pulangan setiap bulan kepada tuan-tuan, itu adalah dikira sebagai harta. Kalau tanah tersebut tuan-tuan perlu bayar bulan-bulan, ataupun habis duit bulan-bulan, itu bukan harta tuan-tuan. Itu dikira liability. Yang ketiga adalah dividen. Dividen pun dikira sebagai harta tuan-tuan. Seterusnya royalty. Bagi sesiapa yang ada harta intelek, ada lagu, ada buku dan sebagainya, akan dapat royalty tuan-tuan. Itu dikira sebagai harta juga. Dan yang seterusnya adalah bisnes. Bisnes pun boleh dikira sebagai harta. Bisnes ni mesti bisnes yang bagi pulangan kepada tuan-tuan lah. Bagi pulangan positif kepada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak bekerja pun, walaupun tuan-tuan tak buat bisnes tersebut, ada orang lain yang buat, still bagi pulangan kepada tuan-tuan. Dan yang seterusnya tuan-tuan, pastikan setiap bulan tabungan kita bertambah, harta kita bertambah, dan
ada perkara yang perlu berkurang. Apa dia tuan-tuan? Perkara yang perlu berkurang adalah hutang. Hutang negatif. Hutang negatif ni contoh ada personal loan. Personal loan. Mesti personal loan kita mesti dibayar setiap bulan. Kalau ada personal loan, kena bayar setiap bulan. Tanpa culas lah. Nanti akan ada interest dan sebagainya. Seterusnya kad kredit tuan-tuan. Kad kredit. Kena bebas hutang tuan-tuan. Kena bebas hutang baru kita bertambah kaya. Seterusnya hutang kereta. Hutang kereta. Hutang kereta. Kereta bukan aset tuan-tuan. Kalau kereta tu tak mendatangkan hasil kepada kita, itu bukan aset. Itu liability juga. Jadi kena tengok kereta yang kita guna sekarang tu adakah memberi pulangan kepada kita. Jadi pastikan kita selesaikan. Kalau kereta tu tak memberi apa-apa pulangan, itu dikira sebagai liability. Kalau tuan-tuan masih lagi berhutang dengan bank, kena selesaikan segera hutang tersebut dengan bank supaya kita bertambah kaya setiap tahun ataupun setiap bulan tuan-tuan. Dan seterusnya adalah hutang rumah. Rumah pun boleh dijadikan, boleh kira sebagai hutang juga tuan-tuan, apabila tak mendatangkan apa-apa hasil kepada kita. Jadi itu antara perkara yang tuan-puan kena tengok. Kalau tuan-puan bergerak ke arah setiap bulan kita tengok cash flow kita, kewangan kita tu, tabungan kita sentiasa bertambah dari segi duit, ASB, tabung haji sebagainya, ataupun dalam bentuk emas sentiasa bertambah, dan harta kita setiap tahun makin bertambah. Ada rumah sewa, dulu ada 1 rumah sewa, sekarang dah ada 3 rumah sewa. Dulu ada 1 tanah yang diusahakan, sekarang dah ada 4 tanah yang diusahakan. Dulu ada bisnes kecil-kecilan, sekarang bisnes makin berkembang. Itu dikira harta bertambah. Dan hutang tuan-tuan sentiasa berkurang. Personal loan berkurang, hutang kereta berkurang, hutang rumah sentiasa berkurang. Maka tuan-tuan bergerak ke arah kekayaan. Kalau kita sebaliknya berlaku, contoh, tabungan sentiasa tak ada. Kerja 5 tahun, 10 tahun, simpanan tak ada. Kerja 5 tahun, 10 tahun, harta pun tak ada. Kerja 5 tahun, 10 tahun, hutang yang bertambah, personal loan bertambah, hutang kereta bertambah, hutang rumah bertambah. Maka kita bergerak ke arah kemiskinan tuan-tuan. Jadi untuk info lanjut berkaitan dengan kekayaan ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan juga blog beliau. Dalam blog tu adalah blog www.muhammadzulkifli.com. Jadi itu ada share berkaitan dengan ilmu-ilmu kekayaan. Jadi tuan-tuan, anda kata tuan-tuan nak mulakan simpanan. Untuk wujudkan tabungan ni tuan-tuan, pertama sekali kena kukuhkan simpanan dulu. Dan boleh bermula dengan emas. Jadi emas ni tuan-tuan, kita boleh bermula serendah RM100 sahaja. Emas bersama dengan public gold ni boleh bermula serendah RM100 sahaja. Simpan emas ni tuan-tuan, dengan public gold ni mudah, murah, patuh syariah. Boleh beli melalui apps public gold 24 jam tuan-tuan. Tidak ada komitmen bulanan. Tuan-tuan nak simpan 100 boleh, 200 boleh, 10% daripada gaji tuan-tuan pun boleh. Ada. Dan patuh syariah tuan-tuan bersandar kepada emas fizikal. Tuan-tuan akan dapat emas fizikal macam ni. Nak dalam bentuk dinar macam ni, nak dalam bentuk gold bar macam ni. Ada lagi design-design yang lain tuan-tuan, boleh keluarkan fizikal semua. Boleh keluarkan emas-emas dalam bentuk fizikal. Jadi nak info lebih lanjut, tuan-tuan boleh rujuk komen di bawah. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya. Jom kita mulakan simpanan walaupun sedikit. Apabila kita wujudkan tabungan, bermaksud kita menuju ke arah kekayaan tuan-tuan. Kalau kita tak buat saving tuan-tuan, maka kita menuju ke arah kemiskinan. Jadi pakar kewangan, mana-mana pakar kewangan pun sarankan untuk kita wujudkan tabungan terlebih dahulu. Kalau tabungan pun kita tak dapat wujudkan tuan-tuan, maka ilmu-ilmu yang lain tak relevan tuan-tuan. Ilmu pelaburan tak relevan sebab kita ada banyak hutang. Kita simpanan tak ada, hutang pula yang banyak, maka ilmu pelaburan yang lain pun semua tak relevan. Jadi first tuan-tuan, wujudkan dulu dana simpanan dulu. Wujudkan tabungan dulu. Berapa banyak? 12 bulan pendapatan. 3 bulan dalam bentuk cash dalam ASB ataupun tabung haji. 9 bulan pendapatan tu boleh simpan dalam bentuk emas. Pastikan tuan-tuan tambah dulu kat sini. Tabungan ni mesti banyak dulu. Apabila tabungan banyak, barulah kita boleh membina harta. Apabila kita dapat bina harta tuan-tuan, maka insya-Allah hutang kita pun akan berkurangan. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian. Kita jumpa
pada lain sesi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih hadir.